Assalamualaikum dan hai semua, selamat datang ke Sembang Pendidik. Saya Aida Ayuni merupakan hos anda pada hari ini. Dan hari ini nampaknya saya tak keseorangan kerana kita bawakan tetamu jemputan istimewa iaitu Puan Cik Wan Nurul Atirah atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Ate Pete. Hai semua. Hai Aida. Hai. Cik sihat? Sihat, Alhamdulillah. Nampak saya sihat tak ni? Terlebih sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Aida sebab jemput saya dalam podcast kali ini dan semoga perkongsian kita, perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang, terutama sekali kepada warga IPG Kampus Sultan Mizan. Betul tu Cik Ate Pete. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik dan dekat dengan profesion keguruan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Bagi saya lah kan, tajuk ni bukan sekadar berkaitan dasar pendidikan ataupun dokumen rasmi kerajaan. Sebaliknya, tajuk ini sebenarnya mengajak kita melihat bagaimana sistem pendidikan negara sedang berubah, apakah matlamat yang ingin dicapai dan yang paling penting, apakah peranan kita ni sebagai bakal guru dalam menjayakan hasrat tersebut. Jadi, soalan pertama saya, apa sebenarnya aspirasi ni? Baik, terima kasih Aida. Betul, isu ini sangat dekat dengan kita, memandangkan kita ni bakal pendidik. Ya, betul. Kan, kita belajar di IPG bakal menjadi guru. Jadi, apa sebenarnya aspirasi ini? Aspirasi pendidikan ialah hasrat, matlamat atau cita-cita yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan bagi melahirkan insan yang berkualiti, seimbang dan berdaya saing. Aspirasi ini jadi panduan kepada semua pihak, terutama guru, ibu bapa, kerajaan, malah pelajar itu sendiri untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bertujuan untuk memastikan setiap murid ni memperolehi pendidikan yang berkualiti dan mempunyai pengetahuan, kemahiran serta nilai yang diperlukan untuk menghadapi cabaran pada abad yang ke-21 ini. Begitu. Itu je ke tentang aspirasi pendidikan? Bukan Aida. Aspirasi ni banyak sangat kalau kita nak ulas. Aspirasi pendidikan memberi penekanan kepada 6 aspek utama. Aida tahu tak 6 aspek utama tu apa? Tak tahulah pula. Yang pertama sekali pengetahuan. Pengetahuan ni macam mana? Murid-murid ni kena tahu semua benda, semua subjek maksud saya. Kalau macam contoh Aida dulu waktu sekolah, Aida suka subjek apa? Saya suka subjek English. Bila Aida suka subjek English, ini tak bermaksud yang Aida kena tahu tentang English saja. Aida kena tahu tentang semua subjek yang Aida ambil. Aida ambil berapa subjek? 10. Jadi 10 subjek tu Aida kena tahu. Bukan subjek English yang Aida suka saja. Yang kedua, aspek kemahiran berfikir. Aida kena sentiasa berfikir. Dan yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Aida masa dekat sekolah ada pegang jawatan apa-apa tak? Ada. Itulah yang kerajaan nak terapkan. Aida dulu apa? Saya dulu jadi macam pembimbing rakan sebaya. Kalau kat sekolah kan betul tak kita ada banyak pengawas. Pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber. Itulah yang Kementerian Pendidikan nak terapkan supaya semua tahu untuk memimpin. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Macam Aida cakap tadi, Aida suka English. Maksudnya Aida tahulah untuk dui bahasa. Kita bukan fokus kepada bahasa Melayu semata-mata. Bahasa Melayu kena tahu, bahasa English kena tahu. Ada lagi tak? Aida ambil bahasa Arab? Ambil. Bahasa Arab pun Aida kena tahu. Okey. Untuk aspek kelima, etika dan kerohanian. Jadi, kita kena tahu semua benda. Kita kena pandai dalam subjek tapi etika pun kena jaga, betul? Betul. Jadi kerajaan ni bukan je nak
lahirkan murid yang bijak akademik semata-mata, tapi tahu adab, tahu beretika. Pernah Dan- dengar tak pepatah kata, adab dulu baru ilmu? Betul. Adab dulu baru ilmu. Maksudnya Kementerian Pendidikan ni memang sangat penting kan? Adab. Baik. Dan yang keenam, identiti nasional. Makna kata dekat sini, murid-murid pun kita dah terapkan untuk sentiasa mencintai negara. Ya. Kalau dulu perhimpunan kita wajib nyanyi lagu apa? Lagu negaraku. Lagu negaraku. Kita pun wajib baca Rukun Negara, Ikrar kan? Ikrar Ya. Rukun Negara. Jadi itulah 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 yang aspirasi pendidikan nak terapkan. Faham tak? Faham. Sebenarnya aspirasi pendidikan ni bila kita cakap macam banyak kan, tapi sebenarnya itu je yang kita nak fokuskan. 6 tu tapi dia banyak skop dia. Betul untuk melahirkan murid yang berkualiti. Faham? Maksudnya pendidikan hari ini bukan lagi lah nak fokus ke akademik semata-mata, tapi dekat semua aspek lah kan. Betul Aida. Okey, baiklah Atif. Sekarang kita beralih pula kepada hala tuju pendidikan Malaysia. Dari tadi kita asyik cakap pasal hala tuju pendidikan. Tapi apa sebenarnya fokus utama pendidikan negara kita pada masa kini? Saya suka soalan ni dan saya pun dah bersedia dah untuk soalan ni. Jadi saya sebenarnya hari ni nak tunjuk dekat Aida satu video yang kita boleh bagi pandangan kita sebagai bakal pendidik. Tapi apa sebenarnya fokus utama pendidikan negara pada masa kini pada pandangan pendidik itu sendiri? Mari kita saksikan video. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Baik, jadi sebelum tu apa itu aspirasi dan hala tuju pendidikan negara? Okay. Jadi aspirasi dan hala tuju pendidikan negara ni adalah satu usaha yang melahirkan insan yang seimbang dari segi jeris. Apa itu jeris? Jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi ia selaras dengan apa yang dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dan sangat mengikut kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi pendidikan hari ini bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut memberi penekanan kepada pembentukan sosial, kesejahteraan mental, kemahiran berfikir, nilai murni dan lain-lain. Jadi sebagai guru bimbingan dan kaunseling, saya melihat aspirasi ini adalah satu usaha yang sangat efektif dan produktif bagi membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang, tetapi juga berakhlak mulia, berdaya tahan dan mampu menyumbang kepada arah pendidikan negara dan masyarakat khususnya. Faham tak Aida? Faham. Okey, bagi pandangan saya pula, hala tuju pendidikan ni berfokus kepada pertama sekali untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, berdaya saing dan berkemahiran tinggi. Macam yang kita cakap tadi, kita bukan semata-mata nak lahirkan murid yang bijak semata-mata, tapi yang boleh tahu semua benda kan. Lepas tu yang berdaya saing bila kita masuk apa-apa pertandingan, kan banyak pertandingan masa sekolah, betul? Jadi mereka tu ada daya saing yang sihat. Yang kedua, untuk memperkasakan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Kan kat sekolah sekarang kan kita banyak guna digital kan. Bukan kita guna buku teks je. Kalau guna buku teks waktu kita sekolah rendah, banyak guna buku teks je kan. Betul. Jadi bosan cepat sikit lah. Lepas tu untuk meningkatkan kualiti guru serta kepimpinan sekolah. Selain itu untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan saksama kepada semua murid. Yang ni macam mana ni? Aida ada apa-apa idea tak? Kenapa kita nak saksama kepada semua murid? Macam kurang jelas lah. Contohnya macam ni. Murid di bandar, luar bandar dan pedalaman. Okey, kita ambil jurang yang tinggi lah kan. Kalau macam bandar dengan luar bandar ni tak tinggi sangat. Antara murid bandar dengan murid pedalaman, kan banyak jurangnya ni. Kalau murid pedalaman kan, dia orang kalau satu sekolah tu dalam sekelas 2 orang, 3 orang Bawah kan. 10 lah. Bawah 10. Dan
diorang nak ada akses digital tu pun payah. Betul. Kan? Tapi sekarang Kementerian Pendidikan kita nak biar sama. Maksudnya kita ajar budak bandar tentang digital. Kita juga ajar budak pedalaman tentang digital. Baik, seterusnya membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya kita ajar subjek sekarang ni bukan untuk dia peperiksaan semata-mata, tapi untuk dia praktikkan di kehidupan harian dia sehingga besar. Contoh matematik. Kita ada waktu sekolah rendah kita belajar tentang diskaun kan. betul. Jadi kita boleh praktikkan semasa kita nak membeli barang. Betul. Kita boleh menjadi pengguna yang bijak bermula daripada belajar dalam kelas. Okey, dan yang terakhir untuk memperkukuhkan pendidikan berasaskan nilai, sasiah dan kesejahteraan. Okey lah, berdasarkan hala tuju pendidikan sekarang ni memang selari lah dengan keperluan dunia moden sekarang kan. Makna kata pendidikan kita sekarang ni berdiri sama tinggi dengan negara-negara moden yang lain kan. Betul. Okey, dunia kita ni sifat dia sentiasa berubah. Jadi sistem pendidikan juga perlu berubah lah supaya murid tu tidak ketinggalan kan. Betul. Hebat, macam nak cakap hebat sangat dan bukan sangat lah, luar biasa kan sistem pendidikan negara kita ni. Betul Aida, betul. Tapi kan dengan semua perubahan yang sistem pendidikan kita lakukan ni, agak-agak ada implikasi tak dekat guru-guru? Yelah, kita kan tak boleh tengok dari pihak murid semata-mata kan. Saya berminat dengan soalan Aida sebab mestilah kita nak tahu ada tak implikasi terhadap guru sebab kita ni bakal guru. Kita pun kena fikir juga kan. Bukan murid je. Kita ni macam mana? Implikasi terhadap guru pertama sekali, guru sebagai pemudah cara iaitu facilitator. Guru ni bukan je lagi untuk sampaikan ilmu je tetapi membimbing murid meneroka pengetahuan secara aktif. Yang kedua, menguasai pedagogi abad ke-21. Guru perlu menggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek PBL, iaitu penyelesaian masalah dan pemikiran kritis. Dan yang ketiga, mengintegrasikan teknologi. Macam mana? Guru perlu mahir gunakan platform digital, aplikasi pendidikan dan kecerdasan buatan AI atau lebih kita sebut sekarang AI. Ya, contohnya macam ChatGPT. Ya, okey, bagi menjadikan PDP lebih menarik dan berkesan. Okey, kalau kita kan, kita ni IPG. Ya. Sem ni kita ada tak belajar tentang digital? Ada Dalam subjek? JAPD. GAPD kan. Jadi maksudnya sekarang ni, kita dari sekarang pun kita dah diajar untuk menggunakan teknologi. Maksudnya Kementerian Pendidikan betul-betul nak guru ni kukuh untuk mengintegrasikan teknologi. Selepas tu untuk membangunkan sasiah murid. Guru bertanggungjawab membentuk nilai murni, disiplin, integriti dan semangat patriotik dalam kalangan murid. Maksudnya guru ni dia tak mengajar subjek semata-mata lah kan. Betul. Kalau sekarang kita tak bukan untuk masuk kelas ajar, tak kan. Banyak kerja. Lepas tu kalau macam contoh, macam mana nak semangatkan patriotik dalam diri murid ni? Nyanyi lagu negaraku hari ni. Boleh lah. Alamak, cikgu nak sihat. Boleh cikgu. Lepas tu kalau macam Bulan Merdeka, kan? Banyak aktiviti sekolah buat, betul tak? Betul. Akhirnya macam sajak macam tu. Tapi kan sekarang ni kerajaan suruh pakai lencana tu untuk nak menaikkan semangat. Betul, tu pun salah satu. Mana Aida? Saya punya tertinggal pula. Saya pun tertinggal. Okey. Lepas tu untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat macam yang saya dah cakap tadi, mengamalkan pentaksiran yang holistik. Macam mana? Guru menilai bukan sahaja pencapaian akademik tetapi juga kemahiran, kreativiti, komunikasi, kolaborasi dan sasiah murid. Kan kita ada kan akhir tahun tu yang kita tengok kita dapat TP berapa tu. Okey, lepas tu yang terakhir untuk memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Guru perlu melaksanakan pengajaran yang inklusif serta menyesuaikan kaedah mengikut kebolehan, minat dan latar belakang murid. Faham tak Aida? Faham. Aida, nak tak kita tanya seorang guru ni macam mana dia nak terapkan aspirasi ni dalam bilik darjah? Jom sama-sama kita saksikan. Pada pendapat saya akan menjalankan pembelajaran berpaksikan murid di mana murid yang akan
menyelesaikan isu ataupun pembelajaran mereka. Hal ini untuk memastikan murid-murid lebih aktif di dalam kelas, dan aktiviti yang saya akan jalankan seperti aktiviti project based learning, aktiviti pembentangan dan sebagainya. Saya juga akan menjalankan aktiviti-aktiviti ini menggunakan aplikasi-aplikasi terkini seperti Canva, Quizizz untuk memastikan pembelajaran ini lebih menarik dan lebih berhasil. Terima kasih. Okey Aida, teruskan. Okey, tadi kita dah tengok dah kan yang kita dah temu buas seorang guru tadi tu. Macam jawapan yang dia bagi tu sangatlah bernas ya untuk kita aplikasikan juga. Betul. Okey, nampaknya saya rasa tugas seorang guru ni kan sekarang lagi mencabar daripada guru-guru dulu. Setuju tak? Betul sebab guru dulu kan macam masuk mengajar je, macam program pun tak banyak dulu. Betul. Okey. Sebelum kita nak tamatkan podcast kita hari ini, boleh tak Atir Petir rumuskan keseluruhan topik kita pada hari ini? Kita dah nak habis ke? Nampaknya macam dah berbuih-buih dah mulut Atir cakap. Kita tak boleh ke podcast 1 jam? Saya rasa boleh tapi next time lah. Oh, okey. Kenapa berbau lagi? Padahal dah lama jemur ni. Apa busuk-busuk ni? Gunalah Tok! Wow! Wah, dah wangi. Gunalah Tok, pilihan nombor 1 rumah anda. TOP Tok! Aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia ni bertujuan untuk melahirkan generasi yang seimbang daripada segi intelek, emosi, rohani dan jasmani serta mampu menghargai cabaran global. Bagi saya, bagi merealisasikan matlamat tersebut, guru memainkan peranan yang sangat penting lah. Dia banyak sangat penting untuk mendidik, membimbing untuk inovator dan ejen perubahan yang sentiasa bersedia untuk meningkatkan kompetisi profesional demi melahirkan murid yang berkualiti. Betul tu. Nampaknya kita macam dah nak habis lah sesi kita, sembang kita ni. Macam mana? Good. Saya rasa kita tamatkan sampai di sini sajalah. Okey, baiklah. Terima kasihlah Encik Atir Petir kerana sudilah bersama dengan saya dalam podcast apa? Sembang? Seram? Bukan. Sembang pendidik. Oh, sembang pendidik. Nampak semangat kan Puan Atir Petir hari ni. Tengoklah dengan pipi dia bersinar-sinar. Kata-kata dia pun bersinar-sinar hari ni yang akan memberikan impak yang besar untuk kita. Dan semua persoalan yang kita tanya tadi dah dijawab oleh Cik Atir Petir. Baik, terima kasih Aida dan selamat tinggal semua. Bye.